Bodoh! Anwar Ibrahim! Anwar Ibrahim! Anwar Ibrahim! Dulu dia satu orang yang hebat memperjuangkan hak rakyat. Hari ini dia berlaku dan dia berada di pucuk pimpinan yang mana di atas penderitaan rakyat dia menjadi Perdana Menteri. Walaupun secara teknikal ke dan sebagainya, tetapi hakikatnya dia menjadi Perdana Menteri pada hari ini. Tetapi dia tidak mengambil tahu hak dan juga nasib rakyat yang sedang menimpa pada hari ini, tuan-tuan. Kerana hanya dengan berdemonstrasi ini baru dapat kita jatuhkan kerajaan zalim ini. Tak perlu banyak cakap. Turun lebih ramai lagi. Ribu-ribu, ratus-ratus seluruh negara turun. Jatuhkan kerajaan zalim Anwar bin Ibrahim. Puan-puan, pada peringkat awal kenaikan harga minyak, apa PMX bagi tahu? Kenaikan ini berlaku disebabkan penutupan Selat Hormuz. Tak apa, kita faham, kita sebagai rakyat Malaysia faham. Namun, bila kenaikan masih dikekalkan, apa PMX kata? Walaupun selat dah tuntas dibuka, tetapi ini adalah harga pasaran minyak, maka minyak tetap naik. Tak apa, kami faham lagi. Tapi bila kami persoalkan, kenapa harga diesel di Borneo tak naik, tapi harga di Semenanjung naik, dia kata ini adalah subsidi bersasar dan ini nak elakkan penyeludupan. Tuan-tuan, apa punya reason ini, tuan-tuan? Apa punya reason ini, tuan-tuan? Tak masuk akal. Tuan-tuan, mungkin Anwar Ibrahim boleh mengatakan rakyat yang melawan isu ini ialah rakyat yang bebal. Namun dia perlu tahu, rakyat ini jugalah yang terkesan disebabkan kenaikan harga minyak. Dia janjikan macam-macam pada kita. Dia janjikan kalau hari ini kita menang, besok harga minyak turun kepala bapak kamu. Hari ini dia pula sebut, bila kita mengimbau kenyataan dia kata kita ini buta huruf. Kita buta huruf ke tuan-tuan? Kita buta huruf ke tuan-tuan? Yang buta ialah Anwar bin Ibrahim. Dia buta hati. Dia tak kisah soal rakyat miskin di bawah. Dia tak kisah tentang penjajah yang hari ini kesusahan. Hari ini bukan rakyat yang beli minyak saja yang komplain. Bukan rakyat yang beli minyak saja yang terkesan. Malahan penjual stesen minyak juga terkesan, betul ataupun tidak. Bila harga minyak dia naikkan, dia buat pula Madanimat. Kita tahu tuan-tuan siapa pemilik Madanimat, betul ataupun tidak? Kamu sabar. Kamu sabar. Kamu boleh perbodohkan rakyat. Kamu boleh perlekehkan rakyat. Kamu boleh kata kami ini buta huruf. Sampai masa nanti rakyat Malaysia akan humban kamu dalam pilihan raya yang akan datang, insyaAllah. Dia kata jangan mempermainkan kenyataan lama dia. Bermakna dia mengaku dia bodoh. Dia silap. Dia kurang akal. Dia tiada ilmu pengetahuan mentadbir negara ini. Baik, dia turun. Anwar, turun. Bila buka mulut saja, nada suara dia tinggi, aura dia kasar. Ini apa disamsingkan Perdana Menteri? Kita generasi muda, kita tidak suka tahu cara begitu. Asal buka mulut caci orang. Semua kesalahan salah orang. Seolah-olah dia tiada salah. Dia orang paling suci di negara Malaysia. Bodoh! Anwar Ibrahim! Anwar Ibrahim! Anwar Ibrahim! Kita lihat
Tuan-tuan, bagaimana mungkin naik 100% daripada RM2.99 diesel mencanak pergi kepada RM6.02 dalam tempoh 4 minggu. 7 hari naik 80 sen, 7 hari naik 80 sen, dan sekarang ini naik 50%. Keperluan rakyat fardu kifayah. Kerajaan kena cukupkan keperluan rakyat dulu. Jangan kerana untung besar rakyat tak cukup. Ini bercanggah dengan dasar pengurusan Islam. Yang pertama, Ke Dewan Parlimen yang akan datang. Mana ada seorang Perdana Menteri yang begitu tidak prihatin, yang begitu tidak cakap terhadap serangan Amerika, laknatullah terhadap Iran. Adakah tuan-tuan dalam ini pernah dengar satu kenyataan yang dikeluarkan oleh Anwar Ibrahim mengutuk serangan Amerika terhadap Iran? Ada ke tidak? Reformasi. Sebagaimana saudara katakan, reformasi sudah jadi reformati. Jadi kita hanya ada satu saja jalan, iaitu turun. Kita lihat bagaimana Anwar Ibrahim dengan reformati yang Alberti sebut tadi 25 tahun. Dia sebut macam-macam perkara. Hari ini menang, besok macam-macam. Pas di Terengganu hari ini menang, malam itu juga tol telah pun dirobohkan. Itu kalau nak buat. Hari ini menang, malam tol roboh terus. Dan tapi kita realistik tuan-tuan. Bukan hari ini menang, esok menipu sampai 25 tahun. Negara lain tak ada minyak, harga lebih murah. Kemudian harga minyak di Sabah dengan Sarawak lebih murah daripada Semenanjung. Dia bagi macam-macam alasan. Apakah beza rakyat Sabah dengan Sarawak dengan rakyat Semenanjung? Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya tak mau jadi pemimpin yang retorik. Saya tak mau jadi pemimpin menganjur seminar, melulus resolusi. Dah bertahun-tahun dah tak mana pun. Dalam WhatsApp, dalam TikTok, dalam media sosial semua bercakap berani itu dan ini, tapi semuanya retorik. Apa tindakan? Saya bercakap atas hak kita sebagai seorang rakyat. Seperti mana dia buat dulu. Dia dulu lagi ganas, lebih ganas. Kalau dia belum jadi Perdana Menteri, hari ini dia jadi Ketua Pembangkang, dengan harga minyak naik ni, saya rasa dah huru-hara dah KL ni. Dah huru-hara lah. Sekarang ni boleh nasihat orang.